merujuk kepada raja yang berkuasa seluruh dunia. Bawa nama raja ni orangnya Ismail. itu hina bila masuk nyamuk dalam telinga ni, tuan dia mati dan dikasih orang sekian. Nanti ada mu. Ini gambarkan Ibrahim. Makan elok. Dan kisah yang Allah gambarkan sesuatu apa. Yusuf. Lantara ila ladhi hajat. Tengok tu, macam mana tumpah tu? Atahullahu al-mulk. Qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-mashriq. Fa'ti biha min Nak makan roti buku. Ya. Namun ini seorang yang keji. Yusuf, Loman pandang ayah. Datang kepadanya. Yusuf, Loman. Tuhanku menghidupkan mati. Loman, Yusuf. Ya bagai nak semua. Senyum. Soya. Ya, pergi duduk kat abang. Jahatnya Namrud. Jangan. Di bawah dua orang hamba ni. Seorang hancur kepala di depan Nabi Duduk, Ibrahim. kakak. Ini yang kebenar dia. Kita tengok gambar pula. Seorang ni aku hidupkan dia, aku tak kenakan hukuman pada ni. Dia merasakan dia Tuhan. Ni sombong yang paling tinggi sekali, yang paling besar daripada Namrud dan juga daripada Fir'aun. Ini memang sadar mengatakan Tuhanku telah menaikkan matahari dari timur, itu terbaikan Fir'aun. Pandang cepat. Tak juga 1, matikan. 2. Nabi Ibrahim tidak mati hujah. Okey. Lalu dia mengemukakan Tuhanku telah datang ke matahari sebelah Dah, timur, makan. datang ke sebelah barat. Famu hitam dan kafar. Ayat terpegunlah dan bingunglah orang yang kafir ini. Tengok ayat ini. Allah tidak katakan Roti famu buku hitam Tesco kafir. RM1. Maksud famu hitam dan kafir. Ini satu masuk yang masih menarik seperti dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti dalam Makan elok. Satu. jadi orang yang kafir akan sentiasa Satu. kecewa bila Satu. ke depan fakta-fakta yang dikemukakan. Dua Dan kita ni benar-benar menguasai Kalau ilmu 8, 8 ini, kita kan. mampu Kalau mengalahkan 60, mereka. 60. Sebenarnya mereka sekalian. 20. Sombong yang kedua itu sombong kepada para rasul. Banyak. Dia rasa dirinya mulia. Yusuf, macam mana betul-betul tu Dia makan? patut untuk mengikuti rasul. Menganggap rasul ni hanya mempengaruhi manusia biasa. Seperti yang berlaku dalam Yusuf Allah menceritakan kepada kita kisah yang katakan tadi kata ada Kat lewat sini pun tak bahawa tempat pun. dimasukkan ayatnya iaitu Walid bin Mughirah dan juga Abu Mas'ud As-Saqafi. Orang-orang Quraisy ni minta Nabi Balah. Kata dekat kerja dipilih daripada kalangan lah. orang yang mulia, bukan orang miskin macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah sebut وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم Mereka berkata mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar di kalangan dua buah negeri seperti Mekah atau Taif. Dua orang tokoh yang maksudkan itu Walid bin Mughirah ataupun Abu Mas'ud As-Saqafi. Mereka ni orang kaya. Kenapa Quran tak turun kepada orang kaya? Dia pandang Nabi Muhammad ini hina. Dia tak kabur kepada Nabi SAW dengan mengatakan bahawa Muhammad ni seorang yang miskin, seorang yang tak ada harta macam Abu Mas'ud As-Saqafi dan juga Walid bin Mughirah. Isop, tumpahkan makan elok lah ya. Itulah seorang ni memuliakan diri sendiri, menganggap orang lain tak reti, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain tidak berada pada martabat. Usia-usia dia. Bahawa ini dalam cerita ya Allah dikemukakan bukti. Nak, ni jam pukul berapa dah tu? Makan cepat. Contoh-contoh. Jangan Memang kita akan makan elok lah kata, jangan makan bercakap lah. Baca dah dalam Ihya Ulumuddin sebagai contoh saya. Kadang seorang itu menjadi sombong, takabur kerana ilmu. Orang ulama yang ada ilmu tinggi ni, dia merasa takabur. Orang panggil takabur. Dia rasa orang yang lebih rendah daripada ini. Kenapa berlaku begini? Kata Imam Ghazali, berlaku begini kerana dahulu dia menuntut ilmu bukan kerana Allah. Dia menuntut ilmu memang daripada awal niatnya nak dikenal orang, nak disebut orang jago, nak dikatakan dia lah paling hebat, nak supaya orang puji dan puja dia. Jadi musuh-musuh ilmu dia lepaskan. Dia satu perkara. Ataupun perkara kedua, kata Imam Ghazali, orang yang mempunyai ilmu ni juga mempunyai sifat takabur kerana ketika dia menuntut ilmu ataupun selepas dia mendapat ilmu, hatinya mula kotor, dia tidak sedar. Hati ni kotor saudara kerana berdamping dengan orang fasik. Jadi seorang alim biasa dengan orang fasik. Tu adik kat tumpah ya. Gaul bebas dengan orang perempuan tanpa ada kawan, tanpa ada kontrol. Lama-lama dia tak sedar dirinya sudah salah diheret oleh sifat-sifat busuk yang ada pada orang dia bergaul dengan. Ini bahaya kita kalau tak ada iman rohani yang kuat.
Yang mudah kita dipengaruhi oleh keliling kita. Ni pun nak bawa Ismail pergi Memang klinik. niat awalnya tu untuk ilmu. Tapi Nasihat doktor. Dari aku tak elok adik. Adik. Aisyah, kamu cepat tangkap adik. Yang kotor hati dia mula letakkan dia bercakapnya pun macam orang awam. Man, Ali, air tu Man. Berletak belah sana. Tidak lagi boleh sifat khasyah. Bagi adik roti. Ulama orang takutkan Allah itu. Bagi adik. Yusuf, bagi adik susu roti yang putih tu. Susu adik. Tapi tidak bagi sifat pelajarannya. Bila dia tidak dikontrol, maka jadilah dia seorang lalai. Allah menarik sekali Ismail. kerana amalan yang bergunung sekalipun kalau hatinya kotor, takut-takut dinilai Allah SWT. Ajar kita dan surah Syuara yang lalu kita bincangkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak manfaat atau benda dengan anak pinak yang ramai, melainkan kita bertemu dengan Allah dengan hati yang sangat sejahtera. Nampaknya takabur ni satu dua yang menyebabkan hati. Walaupun ayat ini turun khusus fokusnya kepada individu yang berkaitan dengan Nabi Musa. Kita dapat atasi kelemahan tersebut. Lagi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uma. Dah bersemayang. Bayar. Jangan cimur sah. Tengok adik. Kita berikan. Tengok adik. Okey. Dah tutup. Ambilkan Milo tu cepat. Ambilkan Milo.